Pada suatu hari, penjaga taman haiwan mendapati sekumpulan kangaru telah melarikan diri dari sangkar mereka. Tanpa berlengah, mereka segera mengadakan mesyuarat untuk membincangkan isu tersebut dengan teliti. Setelah perbincangan yang panjang, semua pihak bersetuju bahawa ketinggian sangkar terlalu rendah, membolehkan haiwan-haiwan tersebut melompat keluar dengan mudah. Sebagai langkah awal, pihak pengurusan taman haiwan memutuskan untuk meningkatkan ketinggian sangkar daripada 10 meter kepada 20 meter. Namun, keesokan harinya, mereka terkejut apabila mendapati kangaru-kangaru itu masih berada di luar sangkar. Kejadian ini menyedarkan mereka bahawa penyelesaian awal tidak menangani punca sebenar masalah. Setelah menilai semula situasi, para penjaga memutuskan untuk mengambil tindakan lebih drastik. Kali ini, mereka meninggikan sangkar kepada 30 meter dengan harapan perubahan itu akan menghalang haiwan tersebut daripada melarikan diri. Malangnya, pada hari berikutnya, semua kangaru masih ditemui di luar sangkar. Keadaan yang semakin meruncing memaksa para penjaga membuat keputusan luar biasa. Mereka meningkatkan ketinggian sangkar kepada 100 meter. Dalam ketegangan tersebut, seekor zirafah yang sedang berbual dengan kangaru-kangaru bertanya, "Adakah manusia ini akan terus meninggikan sangkar kalian?" Seekor kangaru menjawab, "Sukar diramalkan." Selagi mereka terlupa menutup pintu sangkar, tidak kira setinggi mana ia dibina, masalah ini tidak akan selesai. Kisah ini memberikan pengajaran penting. Ramai antara kita ibarat penjaga taman haiwan tersebut. Kita sering menangani gejala tanpa menyelidiki punca akar masalah. Contohnya, menyangka ketinggian sangkar sebagai penyelesaian, sedangkan pintu yang terbuka merupakan isu sebenar. Dalam kehidupan, setiap cabaran memerlukan penilaian menyeluruh. Dengan mengenal pasti punca sebenar dan mengambil tindakan strategik, kita dapat mengelakkan pembaziran masa dan sumber.